Ada bunyi tu, kena tu. Kena tu. Pempelek. Okey sahabat. Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat. Apa khabar? Saya tengah gali cacing sini. Tempat saya gali cacing sahabat. Cacing air untuk nak memancing udang galah. Ada makan. Sementara tu saya campur umpan pelek. Ni cacing air saya dah siap gali. Siap gali je. Ada bunyi loceng. Kena dah aku. Biasa sini lawang lah. Lawang memang banyak kat sini. Tempat orang mancing. Pancar. Ada bunyi tu, kena tu. Ni nak cari udang. Nak buat umpan arai. Tu gali cacing. Lepas tu saya nak tahan tajuk umpan ikan keli. Okey. Kita angkat pancing ni sahabat. Dah ada dah ni. Daripada tadi bunyi loceng ni. Letih dah kau lawang. Bismillahirrahmanirrahim. Lucu oh. Ada di dalam pasti ni. Wih, pating sahabat. Ingat ke lawang. Jatuh. Anak pating. Buta ke? Anak pating buta. Buta. Allah mata. Patutlah makan pancing. Buta. Tak ada mata sahabat. Tangkol liar. Ini masa dia kecil dia lepas daripada sangkar. Sebab tu kontok ekor ni. Strike pertama. Pantai sangkar liar. Boleh duduk sini alam musuh. Ada pating. Umpan pelek. Ada makan lagi sahabat. Kena tu. Umpan pelek. Besar sikit. Pating ni kalau lawang dia tak kuat. Pating. Banyak orang susah ni . Gula masak tempoyak. Padu ni. Sedap pating ni. Sangkar liar. Okey sahabat. Strike kedua, pating. Alhamdulillah. Saya pakai umpan semalang sahabat. Strawberry. Pelek strawberry. Mata 4. Macam hari semalam juga. Awak dapat apa? Jengkuar.
ada patin ni sedap ni. Mesti banyak ni. Biasa patin ni dia berkumpulan. Kena kumpulan dia. Kalau awak telefon ni banyak ni. Tak menahan tauk lah. Kalau ada patin, tak menahan lah, mancing sejam lebih. Okey dah. Ingat nak mancing sekejap je. Sambil-sambil nak menahan tauk lah. Ini dah pukul 5 lebih lah. Tengok keadaan. Kalau ikan tak ada lah, pergi menahan tauk lah. Tahu umpan keli untuk BEM. Ada yang orang tanya BEM tu apa? BEM tu singkatan daripada bawal ikan merah sahabat. Strike patih sudah mani. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada lagi. Janih pula abang. Ha. Ada tu. Ha. Ada. Minta jangan lucu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni. Patih. Patih kena buka drag sikit. Takut yang besar. Ui. Dah tahan juga saya. Kita bawa tebing. 3 jenis pating sahabat. Ini kuning sikit ni. Ada yang warna hijau, ada warna putih. Bawa dia ke tebing. Senang. 3 jenis pating kat sini. Warna kuning pula. Macam-macam patik ni. Tadi terlepas, kita dah 4 ekor. Tapi tak apalah, ada juga rezeki lah ni. Ada besar sikit. Tak jadi nahan tajar ni kan. Hari dah semakin lewat. Dia kuning sikit. Tengok ni. Ni hijau. Sekarang tengok perbezaan dia. Boleh tengok perbezaan dia. Ni putih. Ni putih. Ini hijau. Ini kuning. Baik. 3 jenis pating. Berbeza ni sahabat. Walaupun dia pating. Ini kuning. Ini hijau ke putih? Putih. Yang tu mana? Ni hijau. Alhamdulillah rezeki. Kita terus lagi. Pengai yang terlepas tadi tak tu lagi. Tak berumpan lagi sahabat. Terus dia makan hok ni. Okey. Ada lagi sahabat. Padu henjuk-henjuk. Ada henjutan. Kita minta pating lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Ucuk tu. Uish. Ucuk hebat lambat. Ucuk. Pating. Tak apa. Kita cuba lagi. Ada sahabat. Sudah kena. Dah kena. Bismillahirrahmanirrahim. Slow yang lawang tu. Tak melawan. Lawang. Strike keempat. Ingat pating lagi. Patutlah slow. Pating. Lawang. Kuning lagi lawang. Baby. Kecil sangat. Kita release. Sebab dah dapat 3 ekor tu. Biar dia besar. Okey sahabat. Saya dah nak bergerak dah ni sahabat. Ikan bukan tak makan sahabat. Sebab saya nak menahan tajur juga. Dapat 5-6 tajur. Okey dah. Pada tak tahan langsung. Hari dah gelap. Lagi pun umpan pun dah habis. Umpan saya pun dah habis. Ikan makan sangat. Lawang banyak. Dia tak lekat. Mata kasar sikit kali ni. Hasil adalah 5 ekor. Udang seekor. Pating 3. Anak lawang dari seekor. Kejap lagi saya nak angkat. Itu nak bergerak. Hari bulan puasa ni kena balik awal juga. Sebelum pukul 7 lah. Okey sahabat. Kalau konten ni saya tengok panjang, dia berhenti di sini dulu. Kalau pendek, kalau tak cukup 20 minit, saya sambung tengok hasil saya nak tahan tajur tu. Maknanya kalau lepas ni video ni terhenti di sini, jumpa lagi sahabat. Tengok hasil tu. Benda yang kena nanti, tajur BAM. Hasil dia tengok petang esok. Petang ni saya tahan, petang esok kita tengok. Alhamdulillah, mana yang selalu hadir menonton, selalu mendoakan supaya murah rezeki ya. Alhamdulillah, memang murah sungguh rezeki. Hari ni pun dah gasak pating. Dia kalau air surut, insya-Allah lah. Kalau umpan pelak, sebab sekarang ni air baru nak surut, umpan cacing dia tak galak lagi makan. Udang galah pun tak makan, tak beri lagi nak makan. Umpan pelak jadi mungkin dia bau Tapi umpan cacing, umpan udang tak ada ke sana. Udang apa? Udang yang saut tepi-tepi tebing tu, orang panggil udang beras Air lepas air besar baru ni rumput tak ada. Ikan sengiring besar betul. Air besar hari ni. Tahu semua tenggelam habis. Tak dapat nak tengok. Jari ada seekor je. Tak ada ikan sebab air terlalu besar. Terus. Sebaik dapat mancing semalam, petang semalam. Petang ni besar selalu air. Ampuh. Ush. Hilang.
habis lah jari. Dia ada duri atas bawah. Tu. Keluar ke depan tak lepas, ke belakang tak lepas. Ni nak buat. Oh, sarung tangan ada. Guna sarung tangan ni. Ni. Belah bontot dia. Belah atas ada, belah bawah ada. Dua senjata dia. Duh. Memang susah kalau dapat tilas, Pak. Baik, boleh. Sampah banyak, mana nak diikan. Okey. Satu jari, satu ekor je. Jari ni kena ikan parang, sahabat. Parang sungai. Tahu semua tak boleh tengok. Terlalu dalam. Air ni terlalu besar naik. Parang sungai. Habis sampah. Kita sentok dia. Sebelum siang kita sentok. Untuk tulang dia jadi apa? Panjang-panjang, dia tak berserabut. Kita tarik, tulang dia akan ke tepi kulit ke ni. Jadi senang kita nak ambil isi. Macam tu cara kalau ikan parang ni, sahabat. Kalau tidak berserabut tulang, kita tarik, sentok, pegang ekor, pegang kepala, kita tarik, tulang dia akan jadi panjang-panjang. Cara mudah nak makan ikan parang. Okey. Okey, sahabat, saya dah sampai ke pengkalai ya. Kalau tengok keadaan air bertambah besar air semakin naik. Jadi aktiviti mancing terpaksa dihentikan dululah. Kita tengok hasil saya hari ni. Ni tilan. Tilan ni memang sedap buat kari, sahabat. Itu ikan parang dengan ikan sengiri yang besar. Bocor dah plastik Jangan nak bawa balik. Ikan tilan ni kalau hidup memang payah lah nak bawa balik. Tilan pengayuh. Okey, sahabat. Mana ada yang sahabat komen baru ni ya. Tentang tak berapa seronok lah tengok konten saya. Tak ada berjual. Lepas tu asyik orang lain, sahabat. Ini macam mana saya nak cakap sebab saya ni bekerja, saya bukan nelayan tetap. Ada suruh buat macam MAZ dengan Abang Video. Dia orang sedap lah, boleh buat jalan cerita. Dia kalau ada jalan cerita memang sedap lah. Petang tahan tauk, tahan arai, pagi tengok, lepas tu terus jual. Saya tak boleh lah nak buat macam tu, sahabat. Sebab saya utamakan kerja utama dulu. Yang ini sambilan ya, sahabat. Hasil orang tu kalau tak berapa berminat tu,
nak buat macam mana? Sebab saya ni nak apa? Konten saya memang hasil-hasil daripada Sungai Jelai. Saya terpaksa buat macam tu. Sebabnya kalau saya tak buat macam tu, tak adalah konten saya. Saya lain daripada dia orang. Konten saya memang akan hasil-hasil orang. Sebab hasil saya tak ada. Bukan tak ada, kurang sebab waktu saya lebih utamakan kerja utama dulu, kerja hakiki. Lepas tu barulah saya cari ikan. Sebab tu konten saya kalau tengok sebelum petang saja, 5 petang sampai 7.30. Kalau waktu tu lah saya mancing. Lepas saya tengok jari. Kalau saya tahan tahu arai petang esoknya baru tengok. Jadi musuh banyak. Saya cuba juga buat. Sebab apa? Kalau saya tak buat langsung tak dapat ikan. Langsung tak ada konten sahabat. Minta maaf yang ini panjang sikit. Saya bukan nak marah, bukan nak benda. Saya cuma beri penerangan tentang cara saya buat video. Saya tak boleh nak buat cantik. Video terpaksa petang. Kalau satu Ahad insya-Allah. Kadang-kadang ada hal lain pula, balik ke Langi dah tak boleh nak buat konten. Sebab saya kadang-kadang tiap-tiap minggu saya balik. Begitulah kisahnya. Saya ni nelayan separuh masa, bukan sepenuh masa sahabat. Nak buat jalan cerita menarik memang tak dapat lah. Sebab tu tergantung saya dapat ikan tak berjual. Sebab peraih dekat Bunga Cengkeh pun dia ambil pagi je. Jadi pagi ni maklumlah kita bekerja, macam mana nak jual ikan. Satu Ahad insya-Allah ada masa saya buat konten yang berjual. Tapi tak selalulah, kadang hari Sabtu ataupun hari Ahad kalau saya tak balik ke Langi. Okey sahabat, itulah kisah ni Harap semua subscriber, para penonton dapat menerimanya lah. Konten saya memang macam ni lah. InsyaAllah mana komen-komen yang saya boleh ubah tu, saya ubah lah. InsyaAllah saya akan cuba juga penuhi permintaan sahabat semua. Tapi buat konten ambil ikan orang, yang tu sebab saya nak memanjangkan konten saya sahabat. Kalau tidak 11 minit 10 minit aja. Hasil saya petang-petang memang rezeki lepas daripada mulut biawak dan memerang. Itu yang saya dapat. Jadi terpaksa lah ambil hasil orang sahabat. Okey, panjang lebar. Ada juga yang tak suka saya berletih panjang. Jadi lepas ni saya nak kurangkan bercakap. Member pun ada dah buat konten bisu. Tapi saya taklah sampai macam tu. Okey sahabat, terima kasih semua. Banyak. Baru nah. Oh, semalam besar betul ini surut dah. Tengok jari 3 inci sebab. Oh, berdenyuk dah ni. Lampang 3 inci kau ni. Oh, pati. Anak pati. Ingat lampang, target nak cari lampah. Pating. Tak ada ikan. Tak banyak 3 inci.
Hai, seekor pati je. Seekor pati je. Tak ada. Hai, sekejap sangat. Tengok jari lain pula. Tiga inci juga. Tak ada ikan. Nampak? Lampau-lampau tadi. Aduh, terkejut. Ada juga dia. Aduh. Mati dah tu. Sungai ni banyak ular, sahabat. Keras. Keras. Mati selalu. Mana ada ikan, ada ular. Seekor betul tak? Rosaklah jari. Tengok jari depan ni pula. Ada lagi, sahabat. Mati juga, lagi besar. Aduh. Sungai ni memanglah. Sembur ni. Lari lah.
Okey sahabat, saya dah sampai ke pengkalan. Kita tengok hasil saya lah. Saya naik dulu sambil kita nak cuci buk. Biasa lah lepas tengok jari memang berserabut lah buk. Ni cuci tu. Dia inilah untuk hari ni sahabat. Macam mana nak buat panjang-panjang video. Video memang kena sambung-sambung sahabat. Hasil sambung-sambung. Saya ni sambil live macam biasa. Petang-petang baru boleh menengok jari. Hari kerja. Kalau sebab tu saya tak ada video berjual sahabat. Ini konten ni sebagai penerangan mana yang nak sangat saya berjual ikan tu. Saya berjual kalau hari Sabtu Ahad hari cuti ke, barulah saya boleh buat konten berjual. Kalau hari biasa ni macam mana nak berjual kerja utama kita kena buat dulu. Lepas tu habis kerja barulah nak turun ke sungai nak cari rezeki di sungai pula. Kalau rezeki 2-3 ekor macam ni, nak buat satu konten lebih pada setengah jam memang tak dapat lah. Sebab tu saya sambung-sambung ni. Dia bersambung-sambung. Semoga yang nak saya berjual apa semua tu harap faham lah ya. Situasi konten saya memang macam ni lah. Hasil daripada Sungai Jelai. Maknanya hasil kawan-kawan pun saya up juga. Hasil anak saudara, hasil kawan-kawan, hasil kat pasar. Kalau time cuti tu saya pergi ke pasar. Time saya masuk pejabat, saya boleh keluar sekejap, ambil video sekejap. Sebab saya bukan kerja pejabat, saya kerja luar. Jangan tanya kerja benda lah ya sahabat. Ada yang tanya kerja benda. Biasa lah. Itu dirahsiakan. Mana yang tahu-tahu lah saya kerja macam mana.
Tapi kerja utama memang kita kena tunaikan dulu. Balik kerja. Sebab tu saya mancing sejam ni sahabat. Pukul 5.30 sampai pukul 6. Macam baru ni 5.30 saya mula mancing. Pukul 6.30 dah nak pergi menahan tajuk. Menahan tauk. Saya tahan baru ni 20 tauk bawang kuning. 8 tauk bawang ekor merah Tapi tak boleh tengok air besar. Air besar semua tauk tenggelam. Tak ada rezeki Saya cuba juga sahabat tahan. Saya tahan petang. Petang esok yang tengok. Biasa orang tahan tajuk ni tahan petang, pagi tengok. Jadi kalau hari kerja saya tahan juga. Mana tahu rezeki. Tapi biasanya memang jarang lah. Sebabnya musuh banyak Kalau bawang kuning kita tahan, biawak memang makan. Makan sebab biawak dia makan tengah hari. Jadi kalau saya tak tengok pagi, memang kena makan di biawak ataupun memerah lah. Tapi saya tahan juga untuk mencari konten tahan petang esok baru tengok. Bayangkanlah 24 jam. Biasa orang tahan berapa jam Kalau pukul 6.30 petang tahan, pukul 7 pagi tengok. Itu yang betul ni tahan tajuk ni. Sebab saya nak tengok tengah malam saya takut. Saya takut kalau orang berani tu dia pergi tengok tengah malam. Okey sahabat, panjang lebar. Semoga sahabat faham konten saya memang macam ni hasil Sungai Jelai. Video memang bersambung-sambung. Kalau hari kerja, kalau hari cuti barulah video penuh Okey sahabat, terima kasih mana yang sudi hadir. Semoga penerangan saya ni faham Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi sahabat. Bye bye.